Assalamualaikum semua, kembali bertemu di channel saya Hamsia Misha. Okey kawan-kawan, hari ini saya nak buat manisan dari buah kabung ataupun buah kolang kaling. Bahasa kawan kita dari Indonesia cakap buah kolang kaling. Kalau saya silap tolong maafkan ya, ataupun harap maaf ya. Okey, sebelum kita meneruskan, kita nak tunjuklah bahan-bahan dia. Bahan pertama dia mestilah kita ada buah kabung. Kita dah rebus ya kawan-kawan dengan daun pandan dan juga sedikit gula putih ya. Kemudian kita ada gula merah. Di sini dah kita cairkan. Di sini kita ada bahan ni, bahan apa benda tak tahulah nak sebut saya. Ni bahan ni. Kita beli kat Shopee ya, bagi tahu. Kemudian kita ada halwa kundo. Ini apa yang ada kat rumah je kita nak buat manisan hari ni. Kemudian kita ada kurang separuh biji mangga lemak manis ya, tapi dah masak ya. Dia warna dia memang warna macam ni, tapi sebenarnya dia dah masak. Dan ini sedikit selasih. Okey. Kita nak bagi halus-haluskan mangga ni. Kita gunakan benda ni. Kalau mangga yang mentah saya suruh gunakan ni, tapi sebab mangga ni dah masak, tengok ya, dia agak melembik lah, tapi boleh lah, insyaAllah boleh. Sebenarnya benda ni ada je bekas dia, tapi saya malas nak ambil, jadi saya gunakan macam ni je. Cukup ya, saya tak bagi habis. Okey, kita ada air batu ya kawan-kawan. Kita masukkan air batu. Air batu saya besar sangat. Okey, tak apa. Kemudian kita akan masukkan buah kolang kaling kita ataupun buah enau ya. Tapi hodoh sikit lah, air batu kita ni besar sangat. Kita masukkan buah enau kita. Kita masukkan gel apa benda saya tak tahu. Maaf ya, tak tahu ya. Kemudian kita masukkan juga apa tadi Haziq? Halwa kundo. Okey, kita letak sedikit mangga yang kita serut tadi. Penghabisan kita akan letakkan selasih biji selasih ya. Kemudian penghabisan lagi sekali kita tuangkan gula gula merah yang dah kita cairkan ya. Okey, dah terlalu manis sangat, saya tak nak manis. Okey, itu sahaja konten saya hari ini. Selamat mencuba bagi yang suka atau yang sudi. Terima kasih banyak-banyak yang dah support saya. Apa lagi Haziq? InsyaAllah saya akan support awak balik, atau InsyaAllah saya akan support anda balik atau kawan-kawan balik. Okey, bebel sikit ya. Okey, terima kasih banyak-banyak yang dah support saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.